Hai, selamat datang. Pernah tak anda berhenti sekejap dan fikir dari mana datangnya kopi yang anda minum pagi tadi? Atau telefon pintar yang ada dalam tangan anda tu? Sebenarnya, tanpa kita sedar, kita ni sebahagian daripada satu jaringan ekonomi global yang sangat besar dan kompleks. Hari ini, kita akan kupas satu topik yang memang memberi kesan kepada hidup kita semua, iaitu perdagangan antarabangsa. Soalan ni lah sebenarnya kunci untuk kita faham dunia kita hari ini. Macam mana semua benda ni boleh jadi kan? Jawapannya ada pada satu konsep ekonomi yang sangat berkuasa. Dan dalam sesi kali ini, jom kita bongkar jawapannya bersama-sama, satu persatu. Baiklah, jom kita mula dengan yang paling asas sekali. Apa sebenarnya yang kita maksudkan dengan perdagangan antarabangsa ni? Okey, secara ringkasnya macam inilah. Bayangkan barang atau servis bergerak dari satu negara ke negara lain, melintasi sempadan yang kita nampak atas peta tu. Itulah dia perdagangan antarabangsa. Boleh bayangkan ia macam sebuah pasar raya gergasi, tapi untuk negara-negara di seluruh dunia. Dan konsep ni boleh kita pecahkan kepada dua aktiviti utama yang sangat mudah difahami. Bila negara kita beli barang dari negara lain, itu kita panggil import. Bila kita pula yang jual barang kita ke negara lain, itu dipanggil ekspor. Simple kan? Okey, ini membawa kita kepada soalan yang paling penting. Kalau setiap negara boleh cuba hasilkan semua benda sendiri, kenapa kita nak susah-susah berdagang dengan negara lain? Apa sebenarnya yang menjadi pendorong di sebalik semua ini? Sebenarnya ada 4 sebab utama yang menjadi enjin penggerak perdagangan global. Semuanya tentang perbezaan dalam sumber, teknologi, kemahiran dan juga iklim. Jom kita bedah setiap satu ni dengan lebih dekat. Mari kita mulakan dengan sumber. Negara macam Malaysia, kita kaya dengan sumber semula jadi. Jadi memang logiklah kita banyak ekspor bahan mentah. Sebaliknya pula, negara macam Jepun atau Amerika Syarikat, mereka ada modal dan teknologi yang canggih. Jadi mereka fokus hasilkan barangan perkilangan. Nampak tak? Perbezaan inilah yang mencipta peluang untuk kita saling berdagang. Seterusnya, kemahiran. Setiap negara ada kelebihan tenaga kerja yang berbeza-beza. Contoh yang mudah, Jepun memang terkenal dengan pekerja yang sangat mahir dalam industri pembuatan, macam elektronik. Thailand pula, pakar dalam sektor pertanian, macam padi. Jadikan lebih bijak kalau masing-masing fokus pada apa yang mereka paling handal buat. Dan yang terakhir, faktor geografi atau iklim. Yang ni memang kita tak boleh ubah kan? Iklim khatulistiwa di Malaysia sangat sesuai untuk tanaman tropika. Tapi di Australia, yang iklimnya lebih sederhana, ia sesuai untuk gandum atau apple. Tak ada satu negara pun yang boleh tanam semua jenis tanaman, jadi kita berdagang untuk dapatkan apa yang kita tak boleh hasilkan sendiri. Okey, jadi kita dah faham kenapa negara berdagang. Ia didorong oleh perbezaan yang wujud antara kita. Tapi apa untungnya? Kenapa ia penting untuk kita sebagai pengguna dan untuk negara kita secara keseluruhannya? Perdagangan antarabangsa ni sebenarnya bawa banyak sangat kebaikan. Ia buka pintu untuk kita dapatkan barang dari seluruh dunia. Ini bermakna pilihan kita sebagai pengguna jadi lebih banyak dan pasaran pun jadi lebih besar. Ia juga membolehkan setiap negara jadi pakar dalam bidangnya. Malah, ia juga menjadi satu saluran penting untuk pemindahan teknologi antara negara. Jom kita fokus sekejap pada idea pengkhususan ni. Ini adalah konsep yang sangat-sangat penting. Apabila setiap negara menumpukan pada apa yang mereka paling cekap hasilkan, keseluruhan sistem global jadi lebih produktif. Tak ada lagi pembaziran sumber untuk hasilkan sesuatu yang negara lain boleh buat dengan jauh lebih baik dan lebih murah. Kuncinya di sini ialah kecekapan. Bila sebuah kilang dapat hasilkan sesuatu secara besar-besaran untuk pasaran global, kos untuk setiap unit barang tu akan menurun. Inilah yang kita panggil ekonomi bidangan. Dan faedah pencematan kos ini akhirnya akan sampai juga kepada kita sebagai pengguna. Inilah kaitannya dengan hidup anda seharian. Kuasa pengkhususan dan perdagangan global inilah yang membolehkan anda nikmati pelbagai jenis produk dari buah-buahan eksotik sampailah ke gadget elektronik. Semuanya pada harga yang berpatutan. Lebih banyak pilihan, harga pun lebih rendah. Senang cerita macam itulah. Satu lagi manfaat besar yang tak boleh kita lupa ialah perpindahan teknologi. Perdagangan antarabangsa ni membolehkan negara-negara berbangun mengimport jentera dan pengetahuan dari negara maju. Ini membantu mereka untuk bina industri mereka sendiri, hasilkan lebih banyak barangan berkualiti dan akhirnya ia akan meningkatkan ekonomi negara mereka. Jadi,
Apa maksud semua ni? Bila kita gabungkan, semua faktor dan faedah yang kita dah bincangkan tadi telah mencipta sebuah ekonomi global yang saling berhubung kait, di mana nasib setiap negara itu ada kaitannya antara satu sama lain. Jadi kesimpulannya sebenarnya sangat mudah. Perdagangan antarabangsa ni wujud bukan walaupun kita berbeza, tetapi kerana kita berbeza. Kepelbahayan sumber, kemahiran dan geografi di seluruh dunia inilah yang menjadi enjin utama yang memacu pertukaran barangan dan perkhidmatan, dan ia memberi manfaat kepada kita semua. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Cuba lihat sekeliling anda sekarang. Fikirkan tentang sarapan anda pagi tadi, pakaian yang anda pakai, atau cara anda berhubung dengan dunia. Berapa banyakkah daripadanya bergantung pada sistem pertukaran global ini? Cuba fikirkan.